and the P in bidden for Moonshow. Van Kirsten, Bitcoin Reveral, Doix, Garrison Oren, and Umtlakin, Wanchuans, Chogver, Fro, this word is lost at Zone so Kong and Pauling Bishop with the Bitcoin. Terkla man boss curries he bits John Street Mr. brings her truck to the choice walk the Dasha Mulhet Rintangen and the Soprian bread samt Forian menu lime. Dan akses tiawar kita langsung bahas Parison Goes gelap sekali merupakan isyarat yang sangat menurun bagi Bitcoin, menandakan bahawa malangnya senario bear flag itu semakin besar kemungkinannya untuk berlaku sepenuhnya di sini. Jadi sudah tentu sasaran harga terendah untuk bear flag itu adalah pada paras 50,000, tetapi saya tidak berpendapat kita akan jatuh ke paras itu sekurang-kurangnya bukan buat masa ini. I raise very very spanguches main inquiries lonja ibizer and brown sticks lastlers dan ogdeng en nar si skier ber $5 in dalam Bitcoin sekarang disebabkan oleh structures measure berait dia sedang kisah kalau terang kepada ender. Per dorsary, this forfauti below, Grayson Barrable, leges, rintay, chimitzbers, denal, serpotensi, to borkinda, kilpse, scorai. Kita boleh beri sedikit lantunan yang baik dari paras ini sekurang-kurangnya ke arah garisan hijau untuk menguji semula ini sekarang sebagai rintangan baharu. Saya rasa kita boleh naik ke sini. Mungkin kita sebenarnya akan jatuh lebih rendah selepas itu. Tetapi saya cukup yakin lantunan jangka pendek kembali ke arah 80,000 di sini akan sangat-sangat berkemungkinan atas dua sebab. Saya akan kongsi sebab-sebab itu sekarang. For this season, mau yang bersama yang kedua rumah lasang divisi berding dap zabi yang terdiri adalah jurang CME. Saya rasa jurang CME buat masa ini benar-benar ingin diisi bermakna Bitcoin kini boleh dengan mudah naik semula ke paras $81,000 untuk mengisi jurang itu dan kemudian berpotensi untuk menurun. Tetapi siapa tahu kita mungkin boleh dapat lantunan lebih besar daripada itu kan. Contohnya jika kita pecah semula di atas garisan hijau, maka Bitcoin boleh naik jauh lebih tinggi dengan sangat mudah. Jadi saya melabur berjuta-juta dolar ke dalam Bitcoin sekarang dan JDND mencari pertukaran untuk berbuat demikian. Saya ada pertukaran-pertukaran ini di bawah sini. Ini adalah satu-satunya pertukaran yang saya cadangkan. Ada banyak sekali FUD yang tersebar sekarang dalam Binance. RT si orang Freddy berpendapat FUD meaning si Binance internal dibesar-besarkan vervi jika orang ingin menutup account Binance dan beralih ke bursa lain. Int adalah bursa yang saya cadangkan secara per-share termasuk Femex di sini di mana anda boleh dapat bonus sehingga PAL 200 dan juga anda boleh memenangi iPhone, iMac dan hadiah lain dengan pautan saya di sini. Jadi klik pautan itu. Have of Dent ada Blowfin di mana anda boleh dapatkan status VIP dan bonus deposit 200% sekarang juga. And then sebenarnya yang gila ialah jika anda daftar sekarang, anda akan dapat 40 fibas percuma sekarang juga. Bagi anda semua yang baru di Blowfin, dapat $40 secara percuma. Begitu saja. Jadi jika anda sukakan wang percuma, terus ke Blowfin sekarang juga. Pautan ada di bawah. Dan kita telah bincangkan tentang altcoin beberapa hari yang lalu di sini di Blowfin. Tapi secara ringkasnya, kita telah saksikan malangnya senario bearish itu berlaku di sini. Di mana kita telah memecahkan garisan kuning yang kita bincangkan sebelum ini. Dan Ethereum nampak sangat lemah sekarang. Dan saya berpendapat Ethereum boleh jatuh malangnya jauh lebih rendah daripada sekarang. Saya rasa Ethereum boleh dengan mudah kembali jatuh ke paras $1.5K dan saya fikir individu yang paling cemas tentang hal ini mungkin Tom Lee kerana dia kini kerugian sekian bilion dengan Ethereum. Ross harus lebih Wall Street Justin dollar di Ethereum. Itu saya beri forex kita ni sekarang. Ethereum telah merugikan saya teruk sangat pusingan ini. Harus kurang-kurangnya bustiasa ni saya dari Ethereum. Saya tidak pegang apa-apa pun sebab ia terlalu banyak masalah. Saya tidak mau pegang air shilling itu lagi. Dan sekarang air share jadi sebab utama adalah jurang CME di sana. Tetapi sebab kedua dan sebab yang lebih kuat sebenarnya adalah seperti berikut. Ini adalah RSI dan RSI tidak pernah terlebih jual seperti ini sejak sebab anda boleh lihat pasaran bear yang lepas kita tidak pernah berada di tahap ini. Tengok kita tidak pernah berada di tahap ini. Dan kemudian anda pergi sepanjang jalan. Jadi biar saya letakkan garisan mendatar di sini supaya kita boleh menjadikannya sangat-sangat jelas. Tengok betul-betul di situ. Isindo dikelihatkan between that impuli in di bear pasaran menurun ini.
And Ruiz Shah beli kaset itu pada tahun 2020 dan itu adalah kejatuhan COVID untuk makluman. And kemudian di sinilah dasar pasaran menurun itu. Video itu cuma story shows kita sebenarnya pada tahap RSI yang serupa dengan paras terendah secara parit yang paling dalam pasaran menurun atau pasaran menurun yang lalu. Jadi ini adalah isyarat yang sangat kuat bahawa Bitcoin boleh melantun semula sekarang, dan jika anda bersetuju dengan itu, tinggalkan tanda suka. Jika kita boleh mencapai 2000 suka, ia akan menjadi sangat luar biasa. 2000 suka jual untuk band jika salah Bitcoin, dan umpa juga jika kita mendisal selantunan, maka ini adalah tahap dalam RSI yang akan saya perhatikan dengan sangat teliti, kerana pada lantunan pertama yang mungkin sangat ganas, kita naik, kita mungkin akan ditolak di sini pada kali pertama seperti yang kita lihat begini, dan kemudian kita mungkin akan turun lagi. Jika Bitcoin berfiwasi barisan ini pada RSI, rakyat saya terus katakan sampai keruparan bull. There is a board in Pfizer tukar bull. I can see it's what mungkin ini menjelang akhir tahun ini. Tapi itu pendapat pribadi saya. Tangkap layar ni sebab saya rasa saya akan betul tentang Inspire, dan kemudian pada akhir tahun kita boleh kata tepat seperti yang diramalkan. Tapi seperti yang saya katakan, jika anda ingin tinggalkan Binance kerana semua feud itu, ini adalah platform pertukaran. Coinflare juga sangat hebat. Sekarang jika anda membuat deposit pertama anda hanya $100, anda akan dapat $50 AS secara percuma bonus masa depan. Sangat bagus sekali sekarang untuk semua yang baru nak cuba Coinflare buat kali pertama. Jadi ya, Bybit, Blowfin, Wix, Coinflare, Fimex. Ni berada platform first canceling Sir Challen Zero jika anda ingin beri dari Binance. FU Binance DX benar-benar menjadi-jadi, dan saya betul-betul tidak faham dari mana puncanya, tetapi anda tahu saya secara pribadi tidak mahu mengambil risiko. Sebab itu saya secara pribadi saya berhenti berdagang di Binance, dan kini saya berdagang hanya di platform pertukaran yang saya cadangkan di bawah. Kalau kalian nak tonton tutorial Blowfin dan Kite Champro yang terpapar di sini sekarang, baru kita tengok sana, belajar cara berdagang, jumpa di sana, bye-bye.